Dalam industri hotel, tanggapan pertama atau first impression tu segalanya. Ia boleh jadi penentu sama ada pengalaman seorang tetamu tu nanti akan jadi hebat ataupun tak. Jadi macam mana nak cipta first impression yang sempurna? Jom kita bedah siasat formulanya. Bermula dari saat pertama tetamu tu melangkah masuk. Cuba kita fikir sekejap. Bila anda jalan masuk ke lobi hotel, apa benda pertama yang anda perasan? Selalunya, staf dekat kaunter hadapan kan? Penampilan mereka tu secara tak langsung dah bagi kita hint awal tentang kualiti servis yang bakal kita dapat. Rupa-rupanya, rahsia di sebalik penampilan profesional yang mantap ni terletak pada 3 elemen teras. Jom kita tengok macam mana ketiga-tiga tonggak ni sebenarnya bekerjasama untuk membina keyakinan dan kepuasan tetamu. Inilah falsafah utamanya. Nampak kemas ni bukan setakat nak kelihatan cantik tau. Ia sebenarnya satu bentuk komunikasi tanpa suara. Ia macam satu janji kepada tetamu. Jangan risau, anda berada di tangan yang betul, di tangan yang profesional. Okey, jom kita mulakan dengan tonggak yang pertama yang paling asas sekali, kebersihan diri. Ini adalah tapak dia. Kalau tapak tak kukuh, yang lain semua akan goyang. Rutin harian ni memang tak boleh kompromi. Mandi, pakai deodoran, nafas yang segar, itu semua basic. Tapi benda-benda kecil macam kuku yang bersih dan kasut yang sentiasa berkilat. Yang itulah yang betul-betul menunjukkan betapa berdisiplin dan telitinya kita. Perincian-perincian halus ni pun sama pentingnya. Bau yang wangi tu memang bagus, tapi kuncinya adalah jangan keterlaluan, biarlah sederhana. Sama juga dengan aksesori. Tujuannya adalah untuk melengkapkan penampilan, bukan untuk jadi tumpuan utama, sampai mengganggu interaksi kita dengan tetamu. Seterusnya, kita masuk tonggak kedua, perincian wajah dan rambut. Inilah bahagian yang paling kerap tetamu pandang, jadi ia perlulah sentiasa nampak rapi dan terjaga. Jadi matlamat kita kat sini adalah untuk nampak segar dan sihat. Kulit yang terjaga, solekan yang minimalis, ia seolah-olah menunjukkan yang kita ni pandai jaga diri. Dan kalau kita boleh jaga diri sendiri, mestilah kita boleh jaga tetamu dengan baik kan? Jadi elakkanlah warna-warna terang yang boleh mengalihkan tumpuan. Piawaian untuk rambut pula sangat jelas, sentiasa kemas. Rambut yang tak terurus boleh buat kita nampak selekeh. Bagi yang berambut panjang, ikatlah dengan rapi. Bukan saja nampak lebih profesional, tapi ia juga lebih praktikal. Tak adalah rambut asyik jatuh ke muka masa kita tengah sibuk bekerja. Okey, ada satu istilah penting yang kita kena tahu. Halitosis, atau dalam bahasa mudangnya, nafas berbau. Memandangkan kita selalu berinteraksi secara dekat dengan tetamu, sangat-sangatlah penting untuk kita elakkan makanan yang berbau kuat atau merokok sebelum mula bekerja. Dan akhir sekali, tonggak nombor 3, uniform anda. Dengar ni, uniform bukan sekadar pakaian. Ia adalah simbol perkhidmatan dan juga identiti hotel itu sendiri. Cuba bayangkan uniform ni macam kulit kedua profesional kita. Bila ia bersih, licin digosok dan dipakai dengan betul, semua butang dikancing, tanda nama jelas kelihatan, ia menghantar mesej yang sangat kuat. Ia memberitahu tetamu yang standard di sini tinggi dan semua staf adalah sebahagian dari satu pasukan yang mantap. Peraturannya mudah saja. Kasut kulit yang berkilat? Ya. Kasut sukan? Tidak. Pakaian yang saiznya elok-elok? Ya. Yang terlalu ketat? Tidak. Garis panduan ini diwujudkan untuk memastikan seluruh pasukan nampak seragam, selesa dan yang paling penting, profesional. Jadi, macam mana semua ini bergabung menjadi satu? Ketiga-tiga tonggak ni, kebersihan, perincian dan pemakaian, semuanya bekerjasama untuk mencipta satu imej profesional yang utuh dan meyakinkan. Dan inilah rumusan utamanya. Setiap usaha yang anda letakkan pada penampilan anda, dari hujung kasut yang digilap sampailah ke hujung rambut yang disisir rapi, semuanya adalah satu mesej. Mesejnya jelas. Kami prihatin, kami ambil berat tentang perkara-perkara kecil, jadi anda boleh percaya yang kami akan menjaga perkara-perkara yang besar. Jadi, sekarang kita dah faham cara nak bina imej profesional melalui penampilan. Tapi penampilan ni hanyalah permulaan kan? Soalan yang lebih penting ialah macam mana kita nak kekalkan imej tu melalui setiap tindakan dan layanan kita dari hari ke hari. Fikir-fikirkan.